Berpandukan teori perkembangan moral Lawrence Corporal, pembentukan pemikiran moral murid tahun 6 ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti keluarga, sekolah, agama dan budaya. Namun, faktor yang paling dominan ialah dari aspek nilai institusi kekeluargaan. Jadi pada tahap umum ni, murid dia berada di peringkat konvensional, iaitu menurut corporate ni, di mana mereka ni menilai betul atau salah berdasarkan penerimaan dan harapan orang sekeliling mereka, terutama sekali ibu bapa mereka lah. Keluarga ni dia jadi asas utama dalam membentuk nilai moral, kerana dia di sinilah murid tu belajar tentang nilai disiplin, tanggungjawab, kasih sayang. Contohnya, kalau ibu bapa tu tunjukkan teladan yang baik, maka murid tu dia akan tiru dan menjadikan nilai tersebut sebagai panduan tingkah laku. Walaupun sekolah, agama dan budaya turut memainkan peranan penting, tapi pengaruh keluarga ni tetap yang paling kuat kerana dia membentuk asas moral sejak kecil sebelum nilai lain diserap daripada persekitaran luar.